Anda nak boost kesihatan mental, ini 3 benda anda kena tahu. Biological support, cognitive control dengan conscious awareness. Tapi sebelum tu, anda kena faham dulu apa sebenarnya yang berlaku dalam otak individu sakit mental yang kronik ni. Dalam banyak kes, masalahnya bukan sebab otak tu lemah. Masalahnya sebab aktiviti yang terlalu berselera, signal elektrik dalam otak tu carca marba, tak teratur, tak ikut masa, timing tak okey, tak tahu bila nak mula, bila nak stop. Ada rangkaian yang tak perlu aktif tapi aktif juga. Ada rangkaian yang sepatutnya tenang tapi tak boleh nak slow. Akhirnya fikiran jadi serabut, emosi susah dikawal, fokus tu mudah pecah. Sebab tu pendekatan kesihatan mental ni anda kena berikan perhatian dekat 3 aspek ni. Yang pertama, biological support. Otak perlukan asas yang stabil, nutrisi, tidur, pergerakan fizikal. Ini untuk keupayaan biologi nak kawal signal dengan lebih baik. Sokongan macam omega 3, magnesium, vitamin B kompleks mungkin dapat membantu. Yang kedua, cognitive control. Otak kena belajar bila nak aktif, bila nak stop. Sebab tu penting susun atur hari anda. Apa yang aku nak buat hari ni? Apa kena buat? Apa yang kena fokus sekarang? Bila anda ada rutin dan struktur, fikiran anda tak adalah dibiarkan bebas menerawang. Cognitive control jadi lebih lancar. Rangkaian otak tu dilatih supaya lebih tersusun, bukan reaktif. Yang ketiga, conscious awareness. Metakognitif anda kena kuat. Maksudnya anda kena selalu sedar dengan apa yang bermain dalam kepala. Sedar berapa lama dah aku layan fikiran ni. Sedar emosi apa yang muncul. Bila anda sedar apa yang sedang berlaku dalam diri, anda boleh pilih respon yang baik. Bukan bertindak secara automatik. Jadi bila anda jaga 3 benda tu, mental anda jadi lebih kuat, lebih terkawal. Kesihatan mental lebih mantap. Sebab brain signal tu tak carca marbah.